Episod kali ni kita akan explore lagi waktu pagi di Bukhara. Tempat famous, wajib kita pergi. Dan kita akan berangkat daripada Bukhara ke Samahan selepas tengah hari. Ini hari terakhir kami di Bukhara. Bye Bukhara. Sekali lagi, perjalanan kita ni akan naik lagi kereta api laju. Sekarang ni dalam pukul 2.30 macam tu. Kali ni kami naik kerusi ekonomi. Tapi pemandangan waktu senja semasa nak sampai Samahan memang sangat cantik. Golden time orang kata. Samahan sudah sampai. Dan kemudian kita akan jalan-jalan waktu malam Registan Square. Dan pada waktu tu juga kita akan jalan-jalan lagi untuk makan-makan lokal dekat sini. Dan kita tengok juga culture dekat Samahan ni. Jom ikut kami explore satu persatu. Dan hari ni juga kami akan naik kereta api laju pergi ke Samarhan. Sangka dia orang bagi breakfast. Dia tulis tu. Ni kita makan breakfast buah fresh daripada Uzbek Bukhara. Manis sangat. Pear. Ni apa dia ni? Kek kan? Telur. Cheese. Ni tak sure tapi dia rasa macam ada mayonis. Lepas tu dalam tu tak tahu. Lepas tu yang ni roti. Macam roti canai pun. Selain daripada syashlik, yang ni paling aku suka breakfast. Memang sangat sedap. Orang kena try yang ni. Mai sini, aku sangat sarankan hampa ambil yang ni. Muslimah Boutique Hotel. Dia siap nak tolong kami hantar ke airport dengan percuma. Sini klinik farmasi. Dental ada di tempat tidur. Macam klinik kesihatan, cuma membezakan kita adalah yang ni perkhidmatan ni kena bayar. Dan dapat biasa dia orang pergi ke farmasi bawah tu kena bayar lagi. And then perkhidmatan ibu dan anak pun ada juga disediakan. Cumanya beza dengan kita, pesakit kena pergi kat sini. Kalau macam di Malaysia, dia ada perkhidmatan rawatan di rumah untuk pesakit ibu dan anak. Di sini semua dekat sini. Kalau kata ada kecemasan, dia orang tak ada ambulans apa-apa. Doktor pergi kat sini je. So, nak tengok tu. Sempoi pakai. Explore culture. Tahan dia orang datang kat sini. Betul? Paling best sekali adalah bila berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan dia orang. Dia orang sangat-sangat berbeza sebab dia orang macam banyak fully privatized, tapi dia orang tak panggil swasta dekat sini. Dia orang lebih banyak kepada government. Tapi pesakit ataupun rakyat kena keluar duit sendiri untuk pergi ke sana. Sini dia orang tak pakai insurans. Kalau macam Thailand, kiri kanan tepi belakang kita akan nampak insurans, asyik-asyik insurans. Nak masuk motosikal ada insurans, nak pergi ke hospital ada insurans. Dan dia orang macam burden kepada insurans. Tapi dekat sini dia orang macam tak ada sangat insurans kat sini. Jom kita pergi kat hotel. Emir. Hotel pemerintah dia orang. Tempat famous, wajib kita pergi. So korang tak payah risau. Kalau korang ada duit banyak, kad kredit ada, tepi tu ada ATM, kan situ ada ATM, tepi tu nanti ATM tu. Banyak ATM kat sini. Tu nampak kotak ATM tu. So jangan risau. Patung ni apa yang ni adalah nama dia Khoja Nasruddin. Khoja Nasruddin ni adalah seorang ahli sufi yang terkenal di Central Asia. Ahli sufi. Ya. So nak mengatakan dia sedang naik dongki dan juga untuk dia bagi ceramah, nak menyampaikan ilmu dia. Lepas tu, dalam 1 minit kami jalan ke depan sikit akan nampak tasik yang cantik ni. Kalau waktu malam, penuh dengan lampu-lampu dan ramai yang lepak dekat sini. Tapi ni pagi tak ramai lah. Suasana dia tenang. Risau bateri tak ada ke, nak buat power bank berat ke apa ke. Ni salah satu tempat yang menyediakan charger. Dia tak buka lagi lah, tapi malam dia buka tang-tang. Ada banyak lagi. And then pembayaran dia pakai QR code. Boleh masuk pakai Master Visa Card.
dekat sini dia memang selamat lah. Sebab apa tahu, dia memang kawasan tourism. Tapi harga makanan dia, harga belian, macam harga nak beli kitchen apa semua mahal lah. Nak kalau murah kena beli dekat tempat yang bukan tourism. So kat sini sangat banyak CCTV. Tengok merata setiap bangunan. Lepas tu situ lagi ada CCTV. Dalam pukul 8 macam tu, sejuk sangat dekat sini. Sebab tu sampai tutup muka macam ni. Kalau nginap dekat guest house yang kami cadangkan tadi tu, jalan dalam 10 minit macam tu kita akan jumpa bangunan-bangunan yang dilindungi oleh UNESCO. Gula jemur. So dia tak cair sebab punya sekarang kan tengah sejuk gila kan. Ni memang dia gula. Gula yang dia orang jemur macam ni je. Very unique. Kami dapat souvenir daripada owner butik. Baik. Si hantar free lagi kat kami. Nak pergi airport. Tak payah bayar dah. First hotel dia antara yang paling murah dekat sini. Oh, hotel. Second, dalam Airbnb tu, dia memang mention dia tak akan bagi breakfast, tapi dia bagi juga 2 hari breakfast. Oh ya. Tanpa charge. Oh, 2 hari breakfast. Yang ketiga ni, dia arrange transport pergi dan balik percuma. Wow. So korang ambil yang Muslimah Hotel ni, memang 5 star, penginapannya selesa. Dia macam biasa lah, spend mana-mana tak ada bilik. Bilik tu kena bawa sendiri lah. Bye, Bukhara. Bye semua. Wih, besar weh samosa dia. Tengok ni. Tapak tangan, besar tapak tangan samosa. Sekarang ni dalam pukul 2 suku ke 2.30 macam tu. Kami nak balik dah. Tengah tunggu ni kereta api laju nak pergi ke Samahan. So memang terik tapi angin dia sejuk-sejuk macam tu. Okay, ni kami naik kelas ekonomi. Kelas ekonomi dia pun okey lah. Kursi lembut. Lepas tu ada meja. Lepas tu tempat sangkut tak ada lah. And dia tak ada tempat nak pakai earphone. Ada lah. Oh, siap taja lagi. Nampak tu, nampak charge. Ni ekonomi kelas. Last time kami ambil business class. Sampai je Samahan ni kami agak terkejut lah. Sangat-sangat berbeza vibes dia dengan Bukhara. Bukhara lebih tenang, Samahan ni dia lebih kepada kelang kabut, serabut, ramai orang sebab mungkin kami sampai waktu senja. Satu lagi pesanan, kalau kita sampai dekat sini, banyak sangat teksi-teksi, ulat teksi. Jangan ambil dekat sini, dia orang akan charge triple harga dia. So, sekarang ni kami nak ke hotel, dah sampai dah. Samarkand, naik Yandex. Biasa. Sini bandar. Oh, sini ada train kecil tau. Dia ala-ala macam Francisco. Tu, train tu. Tu train tu. Dia landasan dia dekat tengah-tengah ni. Kena beli tiket dulu, tiket metro. So boleh naik lah train ni. Macam ikan sardin tengok ni. Tapi masuk Bukhara 2 hari lepas lengang kereta. Tapi dia pun ada jugalah jam. Tapi tak ada jam lah. Tak ada jam. Yang ni memang stuck. Ada stuck juga. Beza Bukhara dengan Samahan, dekat Bukhara dia punya tingkat kebanyakan 4 saja yang paling tinggi. 5 dan semua tak ada lift Bukhara. Tapi kalau dekat sini dia dah tingkat berapa dia? Tinggi sangat. Oh tu. Dah macam KL dah. Tapi tak adalah macam KL, dia paling tinggi lah ni. Sebab selalu kalau tengok dekat Bukhara tu dia ada 4 je, 5. Tapi yang ni dia tinggi baru buat ni. So maksudnya ada lift. Ni Samahan bandar yang
Modern. Lepas tempuh saja jam yang panjang, kami sampai tempat penginapan kami 2 malam. Setiap kali kalau kita nak check in, diorang akan minta pasport untuk register. Ni nak cari makan tengah malam. Sekarang pukul 6 kat pukul 7 tau. Tapi dia dah gelap gila. Tapi dekat Bukhara dia pukul 6 tak gelap ni tau. Betul. Berapa ni? Airbnb yang kami menginap ni boleh akses semua tempat-tempat yang menarik. Paling best, kedai makan dia sangat dekat. Tak sampai 5 minit jalan kaki dah jumpa dah restoran yang macam ni. Jom, kami nak share makanan dekat sini. Harga dia Restoran Emihan. Nak back? Kami hanya order portion satu saja, share 2. Harga dia ratus juga. Agak mahal sebab kawasan ni kawasan tourism kan. Dah habis makan, kami jalan-jalan dekat Registan Square. Tak sampai 10 minit dah sampai dekat sini. Actually Registan Square ni waktu malam dia tak ada banyak aktiviti, hanya tengok lampu, keindahan, bangunan yang cantik dan ada kedai-kedai jual macam ni. So hari ni, malam ni kami hanya jalan-jalan dekat sini untuk melihat apa yang ada dekat Registan Square. So malam esok kita akan datang lagi dekat sini. So kedai dia daripada hujung sana sampai hujung sini sangat besar. Dalam 1 kilometer 2 kilometer lebih lah. Tapi sepanjang jalan ni semua ada gerai makan, farmasi. Lepas tu dia ada lagi lah banyak-banyak kedai yang senang kita nak ni. Kedai runcit, ATM. Jadi tak risau. So ni kita jalan-jalan dekat depan. Banyak pelancong lah kat sini. Ni banyak, sini banyak kedai. Halal ke? Pilih, tapi harga berapa tak tahu. Oh ni ATM. So ni kedai kopi, kita tengok harga dulu. Harga dia berapa? Kopi je. Oh standard lah, 35. Kalau harga 35, 30 tu standard lah. Sebab kalau 150, 130 jangan belilah. Harga tu harga Firaun. So jalan je sikit kat sini, banyak sangat guest house. Family guest house pun ada. Cuma harga dia keras sebab dia dekat tempat dengan tempat pelancongan. Tempat pelancongan ni memang harga mahal lah. Tapi jalan sikit lah, tempat-tempat yang senang kita nak pergi. Semua kubur, perkuburan. Mana roka di tempat kubur. Jadi kat sini kita boleh nampak dia orang tengah